Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah sampai ya di Bukit Bintang. Nak pergi Jalan Alor. Putar-putar dulu Bukit Bintang. Ini gedung pencakar langit. Suasana Bukit Bintang. Nih. Suasana Bukit Bintang, guys. Suasana petang nih di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini parking bawah tanah. Parking bawah tanah ya. Gedung pencakar langit. Suasana petang di Malaysia nih. Hari Ahad, hari Minggu. Baru sampai hari ini hujan. Dah mulai gerimis, guys. Hujan mulai turun. Nih. Bukit Bintang entrance. Shopping mall. Air mancur. Air mancur. Nih pavilion. Masih sekitar pavilion. Wah, ikan mentah. Ini pavilion. Bukit Bintang nih. Kita nak pergi jalan nih. Jalan Alor. Tahil. Tahil. Lot 10. Masih di Bukit Bintang. Masih di Bukit Bintang. Situ lah, hujan sini lah. Terus jalan tepi itu ah.
Nih, sana Stahil tuh. Ini pavilion. Ini air menggelegak. Sephora. Jan, ayo sini Jan. Situ ah. Ini kawasan hotel banyak sini, shopping kompleks hotel. Jalan dulu guys. Yuk, ini kita jalan dulu. Lebat nih hujan nih. Hujan lebat. Aduh. Lebat. Hujan. Ini Sephora nih. Payung. अभी यहाँ पहुँचे तो बारिश हो रही है। Hujan lebat. Banyak orang nak cepat. Cepat. Hujan pula guys. Bukit Bintang hujan. Bukit Bintang hujan. Ini Lotte nah. Hujan, Kuala Lumpur hujan, Bukit Bintang. Terus sini dulu.
Hai. Jalan. Mi, tunggu Mi. Tunggu, biar kan. Biar aja. Ini mana nih? Oh, ini dari sana kan? Hah? Ini dari sana kan? Boleh masuk orang? Orang mana? Bas BTL bagi dataran Merdeka. Lebat pula deh. Nah, di depan Sungai Uang Plaza. Ini bas bertingkat ke depan. Ramai kat sini. Ramai orang lalu lalang. Kita memasuki kawasan Jalan Alor Bukit Bintang. Ini tempat-tempat peniaga-peniaga makanan, macam-macam jenis makanan. Ada makanan Cina, India, Thailand. Melayu tak banyak, makan Melayu tak banyak ya. Ada durian, ada buah-buahan, buah rambutan, semua ada dekat sini. Hari baru lepas hujan nih. Basah. Orang baru nak buka. Mula nak buka gerai, nak jualan. Ni sotong semua ada. Makanan laut, tom yum, siakap, macam-macam ada guys. Sangking 79.89. Wah, sedap. Sangking. Ini Jalan Alor. Ini banyak Cina ini. Ini macam pasar malam di sini. Macam pasar malam. Wah, ada. Rambutan ada. Nah, kelapa pun ada. Durian musangking. Jalan guys, cari makanan. Apa? Oh, you baru banyak cantik loh. Banyak lah cantik. Baru lah. One and only. Oh. Alor. Makanan, semua makanan dekat sini. Makanan panas, macam tom yum juga lah.
Hello， 还有很多东西吃，问题只是吃喝不吃。好吃啊！来，你们来。Ini yang mau style. Nah, itu desainnya ini bisa dalam menu lah. Jalan-jalan petang-petang guys, cari makanan. Semua tak ada makanan Melayu, semua makanan Cina. Thailand, Cina, India, Nepal. Kita cari makan. Masih di sini, masih di tengok-tengok makanan Melayu ada tak? Nasi goreng kampung ke? Chinatown, Jalan Alor. Sampai ke ujung nih. Sampai ke ujung kita. Masih di Jalan Alor. Masih di Jalan Alor. Hari hujan guys, tadi basah. Sekarang udah tak hujan. Hujan lagi nih. Itu nak. Berapa jalan besar leh? Jalan Sungai Wang Plaza. Banyak bas bertingkat. Banyak bas bertingkat guys. Nah, lagi KL Sentral, di Coket, pergi Titi Wangsa, pergi ke Lompo, di Data Merdeka. Ini bas. Banyak bas bertingkat. Sunyi sebelah sini guys. Bukit Bintang nih, Jalan Sungai Wang. Ini pun sebelah sini IPK. IPK tuh yang biru tuh. Nih udah sampai nih Sungai Wang. Sungai Wang Plaza. Plaza. Gerak jalan. Masih di Bukit Bintang. Ke
Suasana masih Bukit Bintang. Wisma Bukit Bintang. Suasana petang di Bukit Bintang. Jalan alor tadi guys, jalan alor. Cari tempat duduk lo, berengah lo. Udah nih penat dari tadi, udah lebih sejam jalan kaki dari turun kendaraan tadi sampai sekarang jalan lagi. Mana nak duduk pun tak tahu. Kita cari tempat duduk lo guys. Nak tengok Grab, ada tak Grab? Berapa tambang Grab? Ni yellow, bangunan kuning. Suasana di Bukit Bintang, masih di Bukit Bintang kita guys. Di bawah Sungai Wang Plaza, di bawah monorail. Kita mau pergi Sungai Wang. Ini di bawah monorail Bukit Bintang nih. Di bawah monorail Bukit Bintang menuju ke Sungai Wang Plaza. Ini di bawah nih ada
menjual makanan goreng pisang, kari pap. Kita dah masuk Sungai Wang Plaza. Wang Plaza, kita berada di Sungai Wang Plaza, guys. Suasana petang dah menjelang malam, dan menjelang maghrib nih. Apa ya? Bateri rendah.